Pernahkah anda mendengar tentang sakit kepala kilat? Ia adalah sakit kepala yang tiba-tiba dan luar biasa teruk yang sebenarnya mencapai puncak keparahan dalam masa 5 saat. Disebabkan sifatnya yang tidak tertanggung, kebanyakan pesakit rebah ke lantai dan mereka juga menjadi tidak sedarkan diri. Melihat senario ini, orang sekeliling pasti akan segera membawa pesakit ke hospital kecemasan terdekat. Setibanya di hospital, kebanyakan masa kita perhatikan hipertensi yang tidak terkawal adalah salah satu punca sakit kepala kilat ini. Jika tekanan darah adalah normal, kita perlu melakukan imbasan CT. Kemudian imbasan CT akan menunjukkan pendarahan otak yang disebabkan oleh pecahnya saluran darah. Dalam kes yang jarang berlaku, ia boleh disebabkan oleh aktiviti seksual yang berlebihan, walaupun bila-bila masa anda mengalami gejala seperti ini, anda mesti segera pergi ke hospital neuro kecemasan anda atau Hospital Apollo sentiasa ada untuk membantu anda. Terima kasih. Baiklah.